Selamat petang. 15/10/2025. Bersamaan 23 Rabiul Akhir 1447 Hijrah, kawan-kawan. Kita nak kena hantar kayu ni ke pondok dulu. Pondok yang dalam kebun sawit tu, yang Cik Khalid ni, pasal kayu pondok yang beli lembu tu, yang Ishak Non ni, arwah Ishak Non ni dengan arwah sahabat saya. Cik Khalid, awak kena bagi keterangan yang siapa punya yang kat situ sebenarnya. Ni jadi masalah ni, masalah pertikaian dekat mahkamah ni. Yang saya tengok gitu tak ada pun nama dia dekat situ. Kan? Pak Non ni lah arwah Pak Non. Yang Haji ni, Fazali ni. Kan? Tak ada pun. Tapi bila ayah saya tuan bawa saya pergi ke mahkamah untuk bagi keterangan dekat mahkamah. Kan? Takut dengan unit SB. SB tu. Senang je tuan Khalid. Dia orang tu terlibat dengan aktiviti Makmal Syabu. Yang ada terlibat dengan tuan dekat sini, yang pertikaian tuan dekat sini tu, dekat Lepas Hilir je tu. Dia orang tu terlibat dengan aktiviti operasi Makmal Syabu dekat Pulau Pinang tu, dekat Tangkak Johor tu kan. Benda yang sama je, insya-Allah. Mudah-mudahan. Yang seorang tu dia pakai corporate SSP, yang seorang tu pakai sarjan SSP. Volunteer polis. Okey? Itu je nak bagi tahu. Terima tu.